Wih, lampu dah tenggelam kan. Oh, alhamdulillah. Wih, ni kasut. Wih, kasut. Oh, yang ni kasut. Macam kasut ni. Wih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga anda diberikan kesihatan yang bagus, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah sentiasa, insya-Allah. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam episod kali ni. Okey, episod kali ni kamu tengok air sungai memang betul-betul surut, jernihnya pula. Tapi hari ni saya turun pun dah agak lewat sikit. Jadi nak target ikan lawang saja, nak mancing ikan lawang saja. Jadi saya kongsikan seberapa sedikit teknik mancing ikan lawang. Tanpa bercerita panjang lebar lagi, tu kita tengok ada gidok ikan lawang hari ni. Moh kita. Okey, yuk. Udah sampai dekat tempat yang pertama. Kita try dulu lah. Kat bawah tu ada batu. Okey, nak cuba dengan ikan lawang lah kalau ada umpan cengkerik. Okey, yuk. Teman nak setting dulu, pasang umpan dulu. Apa-apa teman update ya. Stay tune, teruskan menonton. Okey, kita buat balingan ikan lawang menggunakan umpan cengkerik. InsyaAllah kalau dia ada. Pelampung dah tenggelam. Yuk. Alhamdulillah. Kena. Oh, ikan yang pertama. Alhamdulillah. Itu dia lawang yang pertama. Tak besar tapi ada. Jadilah yuk. Kamu telan malah ni. Ini telan tu kenapa? Aduh. Okey, dia telan pula. Mata kain kecil sangat kot. Kita buang bisa dulu lah apa-apa. Sekarang tepi jok berapa dalam bot ni haru Buang dulu dia punya bisa. Apa-apa buang dulu. Sebab saya pernah terkena tu. Oi, badan nyut yuk. Dia punya bisa. Telan pula. Kenapa dia telan? Okey. Ikan lawang yang pertama. Alhamdulillah. Tak besar tapi ada. InsyaAllah kita cari yang besar-besar pula. Bagi air sikit. Tu dia. Okey. Lampu dah tenggelam lagi yuk. Alhamdulillah. Kena. Lawang yang kedua. Ni besar sikit pada yang tadi. Alhamdulillah. Rezeki. Layar tak bawa, tu masalah ni. Saya fobia sikit dengan sengat je ni. Dah pernah kena itu. Hei lalung. Berdenyut yuk sampai ke malam. Buang dulu. Sebab kita letak ikan atas bot atau pijak yuk. Balik awal ni dah. Susah penuh pula. Buang sengat mana. Okey. Lawan yang kedua. Ada 2 ekor. Tapi saiz biasa-biasa je. Kita tengok ada saiz yang besar-besar tak. Tenggelam lagi kan pelampung. Alhamdulillah. Wih, dia macam.
Syok. Ada saiz ke? Ke macam tadi juga. Nampak macam berat. Besar sikit pada tadi. Besar sikit pada yang 2 ekor tadi. Alhamdulillah. Lawan yang ketiga Dia kalau ada tempat ni yuk, sekejap je. Lagipun ikan ni dia jenis berkawan, sekumpulan, berpuak. Jadi dia ada situ, kita mancing lagi, InsyaAllah. Dia akan ada lagi lah. Dia berpuak kalawang ni, ada berpuak-puak. Okey. Alamak, ini pun telan juga. Silap tekan yang kecil sangat kot. Tekan yang kecil sikit ni. Tuh, telan lagi. Kejap. Baby pula dah. Okey, satu dah keluar. Ada 2 betul kan. Okey, itu dia lawan yang ketiga. Udah 3 ekor dalam masa belum 20 minit lagi. Kita tunggu je pelampung itu tenggelam. Kita hanyut-hanyutkan ke sana. Tengok je pelampung, perhati tenggelam tu ya tu. Pelampung dah tenggelam lagi yuk. Alhamdulillah. Wui, boleh tahan ni. Tapi tak besar mana. Adalah, boleh lah. Boleh tahan. Yang ni boleh tahan. Yang ni boleh tahan. Okey, alhamdulillah. Itu dia yuk. Okey, ini kalawang yang keempat ini saiz besar sikit lah pada yang tadi tu. Pada yang lain tu sabar. Alhamdulillah. Ada yuk. Duduk satu tempat. Tengok lah, kalau dah slow nanti baru kita pindah. Okey, buat masa ni kita duduk sini lagi. Okey. Payuh nak ngepok. Okey, itu dia. Sudah 4 ekor kalawangnya. Alhamdulillah, syukur. Okey, kita lempar lagi. Udah 4 ekor. Kita tengok yang seterusnya pula ada ke lagi. Okey, itu dia. Alhamdulillah, rezeki. Lampu dah tenggelam kan. Alhamdulillah. Ni kasar. Kasar. Yang ni kasar. Macam kasar ni. Alamak, lucu. Aduh, sayang betul lah. Besar tu. Aduh, lucu pula. Besar tu. Aduh, sayang. Lampu dah tenggelam lagi geng. Alhamdulillah. Tadi lucu Tadi lucut, ini yang lucut lagi sudah. Ini pun boleh tahan juga tarik. Kat situ arus dia rupanya. Boleh tahan je ni. Yang lucut lagi sudah. Ini pun boleh tahan dia tarik ni. Mana dia? Boleh tahan, yang ni boleh tahan. Yang ni besar. Ini besar je. Alhamdulillah, besar. Besar di antara yang ada ni. Boleh tahan lah. Ini saiz 3-4 ekor sekilo. Alhamdulillah, syukur. Tadi yang mula-mula tadi lagi besar rasanya. Lucut pula, tapi tak apa. Kita cari lagi. Alhamdulillah. Itu. Okey, sekejap. Nak buat motor pancing. Seram betul lah dia punya bisa ni. Pelayar tak bobok. Okey, sekejap nak buang. Okey, buang dulu motor pancingnya. Lepas tu kita buang sengatnya pula. Buang sengat. Ini saiz kasar ke. Lebih kurang besar lengan. Alhamdulillah, rezeki. Itu dia yuk.
Kalau dia ada sekejap je, yuk nak ngutip banyak itu. Kalau dia ada sekejap. Okey, kita lempar lagi yuk. Besar-besar ikannya. Okey, dia nak dekat-dekat petang, nak senja-senja tu dia rancak lah ikan lawang ni. Okey, kita tengah lagi. InsyaAllah ada rezekinya. Tunggu pelampung tu tenggelam, sentok. Kat situ arus dia. Kat situ berapa kali arus dia. Memang dia sekelompok duduk kat situ agak. Kita tengok pelampung tu tenggelam. Ya lah tu. Situ tadi. Yang besar lucut tadi pun situ. Dah tenggelam. Timbul balik. Oh dah tenggelam, dia timbul balik. Tak apa, biar dia tenggelam benar. Tak susah pun nak mancing ikan lawang ni. Nak mancing ikan lawang ni tak susah. Senang je. Kalau betul tempat dia, memang sekejap sekejap dia nak makan. Lampung dah tenggelam lagi yuk. Alhamdulillah. Itu dia lawang yang ke-6. Wih, dia tahan ni ke? Wih, sangkut dengan apa-apa. Berat dia macam. Dia macam dia punya berat. Dia tak besar ni. Wih, dia tarik dia macam. Ni beruyung tu. Dia tahan ke kena badan? Kalau kena badan memang berat. Wih, saiz. Elok saiz ha. Elok saiz ha. Itu dia. Wih, lagi besar pada yang tadi. Lagi besar pada yang tadi. Memang lubuk dia kat sini. Alhamdulillah. Memang lubuk dia lah. Lagi besar pada yang tadi. Okey. Sebaik tak telan. Telan haru lah. Pelayar tak bawa. Okey, itu dia. Buang bisa lupa letak kat bot ni kan. Terpijak belakang ni ke. Balik awal yuk. Alhamdulillah. Itu dia. Saya selok ke? Alhamdulillah. Itu. Tak sampai setengah jam. Kalau tempat dia, lubuk dia yuk. Kejap je nak kutip mah. Lampung tenggelam lagi. Tak timbul dah tu. Ada. Tapi ni kecil kot. Steady je tarik je. Tak besar mana ni. Alhamdulillah. Boleh tahan. Boleh tahan lah. Sabar. Okey. Tak besar tapi ada. Itu dia. Okey. Nah, lagi. Lendio. Pelampung tenggelam lagi Alhamdulillah. Seterusnya ikan yang seterusnya berapa ekor? Yang ke-8 ni. Berapa ekor? Dia tahan. Alhamdulillah. Saya tu ni. Lucu sudah. Itu dia yuk. Ini dia lah ikan lawang. Alhamdulillah.
Udah banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Memang mudah guna teknik ni. Okey, siapa-siapa nak guna teknik ni, gunalah untuk mancing kalawang. Memang senang, mudah. Kau nak target kalawang. Tengok, tak ada ikan lain yang makannya, kalawang yang makan. Kadang-kadang tu ada juga, penuh juga saya dapat lampam. Tapi lawang lah memang gemuk. Teknik pelampung hanyut ni. Okey, pastikan bisa dibuang. Right, itu dia. Dah banyak yuk. Banyak, alhamdulillah. Rezeki. Pelampung tenggelam lagi. Alhamdulillah, geng. Itu dia. Ni apa pelonggo pula. Handle ni pun kita buka skru. Alhamdulillah. Ada lagi ikan yang ke-9. Kita tengok ada saiz tak ada saiz. Berat tu ada, tapi tak ada besar benar. Itu dia. Itu dia. Ayo punya jernih. Itu dia ikan lawang yang ke-9. Alhamdulillah. Yang ke-9 ekor. Alhamdulillah. Rezeki. Hari pun dah petang lah. Jadilah ngutik lawang ni. Okey. Itu dia. Lepas menggulir ni. Banyak tu. Alhamdulillah. Kita teruskan lagi. Okey, alhamdulillah. Jadinya cukup lah. Sampai setakat ni saja. Umpan cekerik pun dah habis. Ada tu beberapa ekor lagi. Lagipun hari pun dah pukul 6.30 petang. Jadi cukup lah. Ada 9 ekor dapat ni. Jadilah lepaslah menggulir yuk. Ini berapa kali menggulir boleh ni. Banyak juga tu 9 ekor. Alhamdulillah. Syukur rezeki kalawang menggunakan teknik pelampung. Okey. Pelampung hanyut, 2 mata pancing, umpan cekerik. Alhamdulillah rezeki. Okey, syukur alhamdulillah episod kali ni sampai di sini saja episod mancing ikan lawang teknik pelampung menggunakan umpan cekerik. Alhamdulillah dapatlah 9 ekor ikan lawang, itu dia. Okey, alhamdulillah rezeki hari ni 9 ekor ikan lawang. Lama dah tak ngai nampaknya. Jadi ada juga rezeki. Baik, saya doakan anda semua sihat. Doakan saya juga bersihat, InsyaAllah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye, kita berjumpa lagi di episod yang akan datang.